Bye, tunggu next trip. Hai guys, sekarang pukul 5.52 hari Ahad 26 April 2026. And kita orang dah packing, nak bergerak balik, nak bergerak pulang. Ni bilik nombor bilik kita orang 376, sama dengan tiket ferry saya first day 376. Okay, kita orang dah sampai dekat JT kat Langkawi ni. Sekarang pukul 6.25. Okay, hi everyone. So sekarang pukul 6.36. Kita orang dekat JT and then kita sekarang tengah tunggu yang lain. Maybe I don't know, but we already got our ticket. So kita akan gerak ke Kuala Kedah kembali dan kita akan balik office. Okay, that's all. Kata-kata untuk dia. Semoga sampai-sampai. Orang ngantuknya. That's all. Aku macam serabai macam makcik, tapi salah apa. Bye. Seronoknya ramai-ramai. Bye. Bye. Yeah. Sampai dah. Bye. Bye, tunggu next trip. Oi, baik sikit. Oi, jangan masuk. Dapat tak? Mana dia tanya tak? I think. Ya Allah. Sampai ke depan tu. Tak mampu. Hai guys. Aku bangun. Sekarang pukul 9.12. Kita dah sampai dekat Kuala Kedah. Ya, sampai dah. Tak tahu sampai mana sebab aku tak nampak dia punya JT. Oh, sana. So, arah tadi tidur? Dia tenang kira aku tidur. Ya. Walaupun macam sakit bengkok sikit. Macam ni lah. Aku tadi bekasnya. Aku cakap, ya Allah, macam Dah. Tengok sikit. Okay. Jangan balik kat dalam. Kaki saya. Okay, sini. Pusing. Oh, sekarang pukul 10. Kita dah mendarat ke Kuala Kedah. Nak balik ke KL. Makan dulu. Makan? Okey, Makan dulu. Lepas tu kita balik ke KL. Jom kita makan. Jom. Okay, sekarang pukul 10.50. Tak nampak? Sekarang pukul 10.50. Kita orang dekat RNR Gurun. And driver bus tu bagi 30 minit je untuk kita orang makan. gila tak gila? Gila. So kita orang mampu beli air saja sekarang. Dan masa sekarang aku rasa aku akan tapau. tak apa. Yang lain semua makan. Kita orang So aku tak boleh makan dalam masa 10 minit. muntah. Nanti guys, kita update jap. 11:08 minit. Diorang semua makan kat bawah. Baik makan nasi, lemak, makan breakfast. Kita orang tak mampu sebab kita orang takut kita orang rushing. So kita orang beli buah, mangga. And then Mai beli sandwich juga. Kita orang beli kedai goreng Telur Mata. Mai tak boleh nak makan berat-berat sangat sebab dia pening. Nampak macam lokal orang kan, tak ada kita orang kan. Bos tak ajak kita orang makan sekali pun. Itulah. Dia nak tahu apa perasaan kita. Macam sampai mata lah. Boleh tengok YouTube je. Hai guys, saya Sini, mana sini? Ibu kalau ibu jumpa ibu jangan lupa bagi kakak Like. nak tahu tak guys, dua kakak ni tengah main Roblox. Tahu? Tak pegang. Kalau makan. Sampai tak ingat dunia guys. Tak ingat. Ingat? Yang ni? Dunia. Ni kakak saya cantik tak? Hello guys. Yang ni yang buat video. Okay. Kakak depan ni Tengok makan. macam tu lah keseharian Lagi satu. Dalam sehari tak boleh kalau tak
Dia macam ni. Kat dalam ada banyak kucing. Tutup. Tengok ni. Tengok. Akak ni dah sampai remote ni. Celup. 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 Sekarang 1.46 kita orang dekat Perak rasanya. Berhenti jap solat Zuhur dan fresh up sikit. Aku nampak budak ni terus tu ambil pastry weh. Okay lah, nak shopping. Kunyah. Kuih tewa aku tak makan lagi sebab kuih tewa tadi pedas. Habis dah perjalanan bercuti kita. Seronok tak? Mau bangun tidur ni. Kita orang. Ya, dekat office pula. So, lepas ni korang akan balik. Ya, betul. Bye. Elok. Belajar elok. Elok-elok. Dah besar jadi apa? Jadi doktor. Jadi cikgu. Cikgu matematik. Cikgu mat. Cikgu matematik. Dia tak dia nak masuk bola tampar bola sepak ke apa? Kenapa bola apa nak main? Tampar. Nak main bola apa? Bola tampar dah tukar. Nak main bola jari. Six. Aku 6 tempat. Oh, jam. Kita dah sampai. Dan sampai situ sajalah. Tak elok Langkawi dah. Balik ke Bangsa pula balik. Yes. Sampai situ je lah vlog kita kali ni. Sehingga kita berjumpa lagi di episod akan datang. Yes. Bye semua. Bye. Zaf. Hey, bye. Baru nak friendly. Baru nak friendly pula. Alamak. Aduh. Tak ni.